So yang kita tunggu-tunggu, the whole nation, hasil daripada dijalankan metrik pembelajaran ni ialah bagaimana kedudukan. Ada tak gap? Dan apa perkara-perkara yang harus kita buat secara bersama? Sekolah, guru, ibu bapa, kementerian harus rujuk kepada itu, bukan dengan tujuan untuk meletakkan siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang nak dikompang, siapa naik atas pentas, tapi tujuannya adalah secara kolektif, secara kolaboratif, ada usaha, ada cara untuk meningkat keberkesanan dan kebermanaan pendidikan kita. Ya, Doktor ni, bila kita sebut tadi bagaimana tu kan, kita katakan dia mestilah approach atau pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang berstruktur. Okey. Berstruktur tu maksudnya yang nak matrikskan apa, data koleksinya bagaimana, soalannya apa atau instrumennya bagaimana, tugasan-tugasannya bagaimana, itu berstruktur. Betul. Dan yang kita nak itu struktur. Betul. Dan yang kita panggil sebagai pendekatan berstruktur tu kan. Itu adalah untuk ini dia akan mengubah data pentaksiran data mentah mentahnya kepada cerapan yang boleh diambil tindakan. Betul. Action tadi kan. Betul. Untuk pendidikan yang diperibadikan. Pendidikan Individualized. yang individualized education. Betul. Jadi betul. kita individu yang murid ini datanya. Murid ini reportnya. Jadi tanpa perlu membezakan, membandingkan dengan murid yang lain. Betul. Tak perlu sebenarnya. Yalah, kau nak banding-banding lah, tapi kita mesti ada data yang menunjukkan data peribadi dia. Jadi dengan inilah matriks ini kita dapat buat secara tak langsung memberi mengapa tadi kan. Tetapi caranya, kaedahnya itu dia mesti berstruktur. Tak boleh pakai lantaklah apa je. Oh, tak boleh lantak. Tak boleh. Tak boleh kita kata. Ini penting, Dr. Jamil. Betul. Penting untuk anak-anak kita masa depan. Masa depan anak-anak kita penting sangat. Loh, kalau masa depan anak-anak kita maknanya masa depan negara kita. Masa depan bangsa kita. Semudah instrumen, semudah item-item yang digunakan dalam mentaksir pengetahuan. Betul. Dengan item-item yang item itu soalan lah. Yang nak mentaksir pemahaman sudah pasti berbeza. Tak boleh disamakan je. Ini soalan saya buat ni adalah untuk mengukur dia punya pengetahuan. Ini untuk pemahaman. Apatah lagi untuk menilai atau mentaksir dia punya critical thinking contoh.